Assalamualaikum guys, abang yang baik di sini. So hari ni dekat belakang aku ni ada 2 buah kolam dan kita akan penuhkan kolam ni dengan 50 bag ais. Semua player kita akan kena hadap dengan kesejukan yang melampau dan in between tu kita akan main pelbagai mini games dan setiap mini games tu kita akan tambah sebanyak ais yang kita boleh. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Jom kita tengok siapa yang akan mandi kolam ais. Guys, jadi kami adalah tim sejuk Beku! Yeah. Dafi, kau cerita kat diorang Dafi, kenapa kita akan menang? Kita akan menang sebab kita ada Ice Boy man! Ice Boy man! So jadi kita orang dua ni memang tahan sejuk kan? Sangat tahan sejuk. Kita orang dua ni sejuk mana pun kita akan tahan. Ya, orang kata orang Jawa tak tahan sejuk, tapi Dafi orang Jawa yang tahan sejuk. Betul tak? Sejuk. Aku suka sejuk. Yes sir. Aku suka sejuk ni. Tim Sejuk Beku! Sejuk beku. Okey, korang nama tim kita apa dia? Tak tahu. Mungkin cili merah padi. Tak payah. Kita Tengoklah ambil baju kita ni. Cili je. Cili panas sebab dia sejuk. Kita orang rasa menang tak ya? Boleh ke? Tak tahu, dia asyik nak bully kita je. Alright, sebelum diorang masuk ke dalam kolam ni, kita akan isi dulu dengan 5 bag ais untuk setiap kolam. Okay, jom kita isi. Bag ais yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. 3. Yang keempat. Keempat. Yang keempat. Yang kelima. Ini baru 5 bag ais tau, and dah Sejuk. Buat ais ni sedap. Fai, apa kata kolam kita orang kau letak 6 je lah. 6 pun tak apalah. Kita orang letak 40 pun tak apa. 40 pun tak apalah. Ice boy man. kita tambah lagi 5. Tambah lah lagi 400 pun tak kira. Lagi 10. Okey, kita dah isi dah kedua-dua kolam dengan 10 bag ais. Okey, ni ada 10 bag ais dan sebelah pun ada 10 bag ais. Okey, diorang dah boleh start masuk. Aku sekarang tengah menukar elemen ais tu menjadi sos tiram. Sekarang ni paling-paling aku akan tahan 20 minit je, tahu tak? Guys, tak tahan matahari sebenarnya, panas sangat. Panas sangat matahari. Tapi airnya kita orang okey je. Okey, diorang pun dah masuk dalam kolam, so kita akan biarkan diorang selama 15 minit dulu. Okey, diorang pun dah kat dalam ni selama 15 minit. Macam mana? Korang masih tahan sejuk tak? Boleh. Masih tahan sebab cuaca pun panas. Jadi ais tu cepat cair. Untuk mini game yang pertama kita akan main quiz. Kuih. Orang yang jawab paling banyak akan selamat dan orang yang jawab paling sikit, kolam dia akan ditambah dengan 5 bag ais. Tak nak. Dan kita ada satu subscriber kita kat sini dan dia dah standby dengan pistol air ni. Siapa yang jawab salah akan kena push. Soalan pertama, haiwan apakah yang digelar Raja Rimba? Isha. Betul. Tembak dia orang. Ini tembak ke ludah? Soalan yang kedua, berapakah jumlah hari dalam setahun? Aku siap. Aku 365 hari. Tengok muka dia. Apakah warna yang terhasil daripada campuran biru dan kuning? Hijau. Betul. Planet apakah yang terbesar dalam sistem suria? Syah ni. Zuhra.
Salah. Alamak. Start dengan huruf J. Saya! Saya! Jupiter. Betul. Bongok lah. Saya. Bukan Jupiter. Itu bahasa Melayu dia surah. 5 dulu kan. Siapa jawab 5 betul dulu akan selamat. Apakah nama mata wang untuk negara Jepun? Tapi Kita dulu lah. Jepun. Yen. yang betul. Yes! Berapakah hasil 12 kali 8? 96. Hai. Salah. 94. Salah. 96 betul lah. 96. Okey, so 3 sama. 3 sama. Apakah nama proses tumbuhan menghasilkan makanan? Fotosintesis. Betul. Baik tu. Bagi tu tembak. Sekarang skor 4-3. Kalau lelaki jawab satu lagi betul, diorang akan selamat daripada ais. Okey, soalan yang terakhir. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur suhu? Apa? Dia. Mengukur apa? Suhu. Mikroskop. Ya. Termometer. Betul. Termometer. 4 sama. So lagi satu je penentu ah. Ya, aku jawab ni. Serius. Berapakah hasil 100 tolak 33? 66. Salah. 77. Lapan. 77. Tolak 33. Weh, cepatlah matematik. 100 tolak 33. 67. 67 betul. Dalam mini game kita yang pertama, tim lelaki berjaya daripada ais tak akan masuk ais. So kita akan masukkan 5 beg ais ke dalam kolam perempuan. Okey, beg ais yang pertama. Ais tu tajam tu. Letak dalam tu baru keluar. Wow. Macam tak kacau macam. Air. Okay, ready? Ready ya? Ini beg yang terakhir. Buka. Sejuk sangat. Dia dah start mencorok dah dekat ais. Okey, kita baru je settle mini game kita yang pertama. Kita akan bagi diorang 15 minit lagi. Lepas tu kita bergerak ke mini game yang kedua. Okey, diorang dah berjaya melalui 15 minit. Okey, korang macam mana? Masih okey? Okey, untuk mini game kita yang kedua, kita akan buat lawan buat muka. Yang kalah macam biasa, kolam diorang akan dipenuhi ais dan yang menang akan dapat duduk kat kerusi sama dengan tuala dan dapat minum air Vitagen. Apa best? Turn kali ni adalah Syami yang akan buat muka, dia kena tahan gelap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia habis. Aduh! Siap dah. Ada ni. Aduh. Aku rasa. Dia rasa nak gelap. Dah broken sekarang. Aku memang tak ada masak ais. 1, 2, 3. Satu, 2, 3, 4, 5. Okey, Syafi pun berjaya tahan. Yes! Yang turn kali ni, Davi akan buat muka, Kisha kena tahan. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Bila nak pula? Aduh! Mana nak habis ni? Kali Syah akan buat muka, Davi akan react. 1, 2, 3. 3. Okey, tim perempuan boleh keluar. Yes. Kau ni. Wow. Wah, Vitagen. Cocok je. Cocok buat banyak. Yes. Bismillah. Oh. Bismillah. Nak tak? Nak Tinggal ke? sikit. Nah. Straw tapi kita dah guna. Kita gigit straw tapi boleh ke? Kau dah kawan dah lama kot. Nah. Okey, sementara diorang tengah enjoy kehangatan dan kesedapan air Vitagen, kita kena isi kolam lelaki dengan 5 bag ais. 1, 2, 3.
Jangan luka je. Macam gila dah. Tapak kaki aku tak rasa dah Fi. Hidup. Tajam. Dia sambung minum dalam kolam korang. Okey, diorang dah berendam dalam ais ni selama 15 minit. Okey, kita akan start ke mini game kita yang ketiga, iaitu kita akan main game tepati masa nama ni. Okey, game ni simple je. Okey, setiap round aku akan bagi diorang satu masa, contohlah 10 saat, dan diorang akan start countdown. Siapa yang paling dekat dengan 10 saat tu akan menang round tu. Dan tim yang menang sebanyak 3 kali akan menang mini game yang kali ni. Macam biasa, yang kalah akan tambah ais, dan yang menang kali ni akan dapat jajan sebanyak-banyak yang diorang nak. Okey, untuk round yang pertama ni, siapa yang paling dekat dengan 9 saat? Kalau stop, aku akan stop. Nampak? Start. Stop. 9. Main 9 gila. Saat korang adalah 3.98 saat. Jauh. Mei. Biasa kau stop Mei. Tim perempuan pula Okey, 9 saat 1, 2, 3, start. Stop. Diorang berjaya dapat 7.6 saat. So, 1-0. Perempuan 1, tim lelaki 0. Okey, untuk round yang kedua, saat dia adalah 12 saat. Start. Stop. Okey, saat diorang adalah 9.96 saat. Start. Kemana apa? Dah. Okey, tim perempuan dapat 12.9. Aku tengok. Tengok kameraman. Kalau gini Tengok balik, kita tutup mata tadi. Tak, 12 dah aku yang terlajak tolong. dah. Tak, kita yang tolong. Wait, stop. Sumpah saksi, kita tutup mata. 12 dah terlajak Ref. Kecau. kali Sama. Okey, kalau tim perempuan dapat lagi satu, diorang akan menang. Okey, round seterusnya, saat dia adalah 6 saat. 6 saat. 6 saat. 3, 2, 1, start. Stop. Bodoh lah. Saat diorang adalah 4.64 saat. 4.64. Okey, tim perempuan ya. Okay, start. Tim perempuan berjaya dapat 5.7 saat. Dia kacau. Tutup mata. So, pemenang bagi round ni adalah, untuk mini game kita yang ketiga adalah tim perempuan. Terima kasih. Lagi satu nak menang ni. Kita orang game macam ni, kita orang memang hebat. Okey, untuk pemenang mini game kali ni, diorang akan dapat jajan penuh satu plastik ni. Okey. Wah, ada seaweed. Lepas tu, Apa ni? Mami. Pokin. Wow, ada ni. Kau dengar suara apa-apa tak? Kita kena tahan. Kita akan bertahankan. Kau ada dengar orang bercakap tak? Korang kena jawab true. Siapa nama awet kau sekarang? Nama awet Dafi sekarang adalah Dah. Bagi dia. Okey, sementara tim perempuan enjoy jajan diorang, kita kena tambah 5 bag ais kepada tim lelaki. Jajannya tak mesra braces. kita orang kat tambah sendiri. Sabarlah. Kita akan tambah sendiri. Enjoy.
Okey, untuk mini game kita yang terakhir ni agak brutal dan ekstrim sikit, iaitu kita akan main mini game tahan sejuk. Daripada 2 kolam, kita akan kurangkan jadi 1 kolam saja dan kita akan masukkan semua bag ais yang kita ada. Orang terakhir yang tahan paling lama, orang last akan jadi pemenang. So, kita ada baki 20 bag ais lagi tau. Jadi kita akan masukkan 10 dulu. Lepas tu, kalau ada orang yang terkeluar, kita akan tambah lagi 10. Bag yang pertama. Bang Zul terus bang. Bag yang kedua. Mati kalau semua keras macam ni mampus. Bag yang ketiga. Keempat. Bag yang kelima. Beg yang keenam. Balik. Okey, bag yang ketujuh. Weh, 7. Bag yang ke-8. Weh, janganlah lantunkan dia. Bukan ke orang yang main bola sepak kita. Tahu. Ni adalah bag yang terakhir, bag yang ke-10. Dia recover. Recover hot. Saya dah mula tak ada rasa apa-apa. Sebab dah sejuk sangat. Baby. Keluar. Anak keluar. Tak tahan dah. Aku memang tak boleh tahan sejuk, tahan ais, apa semua sejuk aku tak boleh. Jadi kepada Syami, buat yang terbaik sampai akhir. Syami, kau kena menang untuk aku. Hi, sport man. Okey, seorang dah terkeluar, kita tambah lagi 5 What bag the- ais. Bag yang pertama. Otak dia. Kedua. Bag yang ketiga. Aku tak ada orang. Beg yang keempat. Weh, asal Sabotage gila subscriber ni. Kau suka Kalisa Bag yang kelima. Okay guys, sejuk tu cuma hanya dalam ni. Baik, kau keluar sekarang. Aku keluar. Kau keluar sekarang. Kau sabar aku. Ya. Aku. Tahu tak apa maksud bila Kalisha keluar? Kau rasa dia nak tambah ais lagi tu? Betul. Kita Wah! lagi. 1. Dua. Guys, Dia sakit. Tahan guys. Sikit lagi. Kita tak nak ada pemenang dah. Bag keempat, bag keempat. Bag keempat. Lagi ya. Bag yang terakhir. Sebab aku dah tak rasa kuku kaki aku. A few moments later. Okey, so tu adalah bag ais kita yang terakhir dan tinggal 2 orang je, Syahmi dan Dia. Jadi, korang adalah penentu. Dah macam ada ais sejuk. Sumpah sejuk gila korang. Dia dah start sakit. Okay, tahan ya. Orang terakhir akan menang. Okey, diam macam ni lah. Aku tak nak sakitkan kita. Okay. Kau. Ini memudaratkan. Okay, apa kau nak? Aku bukan keluar sebab aku sejuk guys, tapi sebab aku gentleman. Ice Boy Man mengundurkan diri. Tak rasa kaki. Okey dah, kita dah ada pemenang. Syahmi yang keluar dulu jadi pemenang adalah tim perempuan. Kita orang menang tapi kenapa rasa macam tak menang? Sakit. Dia cocok. Sepanjang aku menceburkan diri aku dalam bidang ais, ini dah bukan kategori sejuk dah. Ini kategori membeku. Alright guys, dengan itu berakhirlah challenge mandi kolam ais kita dan pemenangnya adalah tim perempuan. Hei, tim lelaki malu lah. At least aku dapat Kinder Bueno. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.